Assalamualaikum. Ini temai terawak kerabu ke sading dah. Ni mula-mula sekali kita buat dia. Cara-cara lagu mana tu? Kita mai tengok sekali. Mula-mula kita panas ke sading dulu dah. Ya kita panas kena dak laku bahu nye dah. Pas pia kena menu itu dah buat boleh tekan like tekan share bagi gok sangat-sangat dah. Lepas tu jangan lupa tekan follow tak dah. Gok atau ke sading kita panas dah ke. Kita keep bu pinggir dulu dah. Lepas tu kita mai tengok cara-cara kerabu pula dia. Mula-mula kita bu serai dah. Serai kita cicir dah bu masuk. Lepas tu bawang merah sikit. Lepas tu lada burung merah dah. Kalau dia tak boleh pedas tak kena bu tak apa dah. Lepas tu buat air gula sikit dah. Lepas tu becing sikit. Lepas tu air cicak dah, cicak sutong dah bu masuk sikit dah. Lepas tu asin lima, perah masuk dah. Agak ambil nak banyak mana dah. Lepas tu bu dah tumas sikit masuk. Ni taruh ni ya kerabu ke sading. Ni mula-mula sekali kita buat dah. Pi nak terawak boleh kita dah.